Perodua Myvi merupakan salah satu kereta paling popular di Malaysia dan sering digelar sebagai raja jalanan kerana kehadirannya yang sangat meluas di atas jalan raya. Model ini terkenal dengan gabungan reka bentuk moden, kecekapan bahan api serta harga yang berpatutan, menjadikannya pilihan utama bagi pelbagai golongan pengguna. Dari segi luaran, Perodua Myvi tampil dengan gaya yang lebih sporty dan dinamik berbanding generasi sebelumnya. Lampu hadapan LED yang tajam serta grill hadapan yang kemas memberikan penampilan yang lebih segar dan moden, sesuai dengan citarasa pengguna masa kini. Di bawah bonet, Perodua Myvi ditawarkan dengan dua pilihan enjin iaitu 1.3 liter dan 1.5 liter dual VVTi. Enjin ini memberikan keseimbangan antara prestasi dan penjimatan bahan api, menjadikannya sesuai untuk pemanduan harian di bandar mahupun perjalanan jauh. Transmisi automatik DCVT yang digunakan memberikan pertukaran gear yang lebih lancar serta membantu meningkatkan kecekapan bahan api. Selain itu, sistem pengendalian Myvi juga mudah dan ringan, sesuai untuk pemandu baharu atau mereka yang mahukan pengalaman pemanduan yang santai. Masuk ke bahagian dalaman, Perodua Myvi menawarkan kabin yang selesa dan praktikal. Susun atur papan pemuka yang moden bersama skrin infotainment memberikan suasana yang lebih premium walaupun dalam kategori kereta kompak. Tempat duduk direka dengan ergonomik untuk memberikan keselesaan kepada pemandu dan penumpang. Ruang kabin juga agak luas untuk saiznya, dengan ruang kaki dan ruang kepala yang mencukupi, menjadikannya sesuai untuk keluarga kecil atau penggunaan harian. Dari segi teknologi, Perodua Myvi dilengkapi dengan pelbagai ciri moden seperti sistem infotainment skrin sentuh, sambungan Bluetooth serta sokongan untuk fungsi navigasi. Kawalan pada seterang membolehkan pemandu mengawal muzik dan panggilan dengan mudah tanpa mengganggu fokus pemanduan. Selain itu, terdapat juga sistem kemasukan tanpa kunci serta butang penghidup enjin yang menambah kemudahan kepada pengguna. Salah satu kelebihan utama Perodua Myvi adalah ciri keselamatan yang ditawarkan. Model ini dilengkapi dengan sistem Advanced Safety Assist yang merangkumi fungsi seperti amaran pelanggaran hadapan, brek kecemasan automatik serta kawalan keluar lorong. Selain itu, terdapat juga sistem brek ABS, kawalan kestabilan elektronik serta beberapa beg udara untuk perlindungan tambahan. Ciri-ciri ini menjadikan Myvi antara kereta paling selamat dalam kelasnya. Dari segi penjimatan bahan api, Perodua Myvi sememangnya terkenal dengan kecekapan yang tinggi. Enjin yang digunakan direka untuk penggunaan bahan api yang rendah tanpa mengorbankan prestasi. Ini menjadikannya pilihan yang sangat sesuai untuk mereka yang ingin menjimatkan kos harian. Selain itu, kos penyelenggaraan yang rendah serta ketersediaan alat ganti yang meluas menjadikan Myvi sangat praktikal untuk dimiliki. Walaupun Perodua Myvi bukan sebuah kereta prestasi tinggi, ia tetap menawarkan pengalaman pemanduan yang memuaskan dengan kestabilan yang baik dan keselesaan yang mencukupi. Reka bentuknya yang kompak juga memudahkan parkir di kawasan bandar yang sempit. Semua faktor ini menjadikan Myvi sebagai pilihan yang sangat popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Secara keseluruhan, Perodua Myvi adalah kereta yang lengkap dari segi ciri, keselamatan dan kepraktisan. Ia sesuai untuk pelajar, keluarga kecil dan sesiapa sahaja yang mencari kenderaan yang boleh dipercayai untuk kegunaan harian. Pada pendapat anda, adakah Perodua Myvi masih layak digelar sebagai raja jalanan di Malaysia pada masa kini? Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi otomotif terkini.